Selamat datang ke sesi analisis sumber kita. Hari ini kita nak tengok satu pandangan khusus pasal program nuklear Iran. Sumber kita kali ini video YouTube Dr. Raghib Al-Serjani. Tajuk dia, Inilah Nasib Program Nuklear Iran. Kita akan cuba fahamkan sejarah dia, status sekarang, apa sebab Iran nak sangat program ni, dan isu panas lah, Israel akan serang ke tak? Dan ada juga sikit pasal pandangan Amerika Syarikat dalam isu ni. Semua ni ikut apa yang Dr. Raghib cakap dalam video tu lah. Ya, yang menariknya pasal analisis Dr. Al-Serjani ni, dia cuba gabungkan teknikal, sejarah dengan geopolitik sekali. Jadi, misi kita hari ini nak fahamkan jalan cerita yang dibentangkan tu dan apa kesannya. Jom kita mula. Okey, mula-mula, sumber ni bagi konteks sikit. Dia kata sekarang ni ada 9 negara je ada senjata nuklear. Secara rasminya lah, lebih kurang. Dan Iran ni, dia macam bercita-cita nak jadi yang ke-10. Sejarah program ni pula, macam mana Sumber ni kata mula tahun 1957 lagi, zaman Shah dengan bantuan S. Betul tu. Mula-mula untuk tujuan damai kononnya. Lepas tu berhenti sekejap, lepas Revolusi 79. Kemudian tahun 92 dia sambung balik. Kali ni Rusia pula yang bantu. Lepas tu ada sekatan kan sebab langgar perjanjian tahun 2003. Tapi Iran jalan terus je, senyap-senyap. Dan yang terkini, apa yang video tu highlight? Yang ni agak penting. Ikut analisis Dr. Al-Serjani ni, Iran dah capai pengayaan uranium sampai tahap 60%. Itu dah dekat sangat dah dengan grade senjata dalam 80-90% tu. Wah, 60% tu tinggi tu. Maksudnya dari segi teknikal, dah boleh lah ni. Kiranya macam itulah, keupayaan teknikal tu dah ada, cuma tinggal keputusan politik je. Itu yang sumber ni tekankan. Malah dia ada peti anggaran pakar, kata Iran mungkin beberapa bulan atau tahun je lagi. Ada yang kata minggu je kalau betul-betul dia nak buat bom tu. Okey, itu serius tu. Jadi persoalannya, kenapa Iran ni nekat sangat ikut pandangan video ni lah? Sumber ni bingkaikan dia sebagai isu keselamatan negara. Isu utamalah bagi diorang. Macam satu bentuk pencegahan strategik. Deterrence orang panggil. Sebab kawasan tu kan macam tak berapa stabil. Ada negara jiran Israel, AS lagi. Jadi untuk pertahanan dirilah kiranya. Selain pertahanan, dia juga jadi macam alat tawar-menawar yang kuat dekat peringkat antarabangsa. Sumber ni bandingkan dengan Pakistan. Macam mana Pakistan guna nuklear dia untuk imbangi India, bagi Iran lebih pengaruh lah. Okey, makes sense. Sekarang pasal kemungkinan serangan Israel, sumber ni kata macam tak mungkin jadi kan? Ya, Dr. Al-Serjani macam cenderung ke arah tu. Dia kata tak mungkin sangat. Satu sebab utama, kena dapat lampu hijau dari AS. Dan itu nampak macam susah sikit nak dapat. Okey, faktor politik tu satu hal. Ada lagi? Ada, faktor teknikal. Yang ni besar juga. Nampaknya Iran dah belajar dari kes Israel serang reaktor Osirak Iraq dulu tahun 81 tu. Jadi kemudahan nuklear dia sekarang ni, dia dah sebarkan banyak tempat. Dekat Isfahan, Bushehr, Arak. Dan kebanyakannya dia bina jauh kat bawah tanah. Ada yang sampai 30-40 meter dalam. Oh, maknanya memang susahlah nak serang. Kena ada bom khas. Betul. Kena ada bom penembus kubu tu macam MOP. Lepas tu kena ada kapal terbang yang boleh hantar bom tu. Video tu kata, Israel sendiri tak ada benda ni. Kena minta tolong AS juga. Termasuk nak isi minyak kat udara tu sebab jauh kan dalam 1,600 kilometer. Pula, kalau serang tapi tak habis musnah, silap-silap Iran lagi cepat nak buat bom tu. Sumber tu ada sebut juga pasal Iran dakwa dia ada peluru berpandu hypersonic, Fatah 2. Laju tu, Mach 15 lebih. Susah nak pintas. Dan boleh bawa kepala peledak lain, mungkin kimia ke, biologi ke, sebagai tindak balas. Rumit ni. Okey, ini bawa kita ke peranan Amerika Syarikat pula. Yang ni pandangan Dr. Al-Serjani macam lain sikit kan pasal strategi AS? Kat sini yang jadi menarik atau controversial sikit lah. Dia dakwa AS ni walaupun luaran nampak macam tak nak Iran ada nuklear, tapi dalam masa sama mungkin AS tak nak juga Iran tu jadi terlalu lemah. Macam mana tu? Tak faham sangat. Hujah dalam sumber ni, strategi AS tu mungkin nak kekalkan Iran sebagai kuasa serantau yang orang takut.
tapi masih boleh dikawal supaya negara-negara Arab Sunni kat situ terus bergantung harap pada AS untuk perlindungan. Jadi pengaruh AS kekal kuat. Dia ada rujuk skandal Iran-Contra dulu sebagai contoh. Macam mana AS boleh main 2 game serentak. Oh, begitu. Jadi situasi ideal untuk AS, ikut sumber ni, ialah Iran tu hampir boleh buat bom, tapi tak buat lagi. Lebih kurang macam itulah tafsiran sumber ni. Ini dia guna untuk jelaskan kenapa masa Trump tarik diri dari perjanjian nuklear JCPOA itu kan, kenapa dia tak terus arahkan serangan tentera. Sebab keadaan hampir tapi belum tu mungkin lagi strategik untuk AS. Menarik perspektif ni. Jadi secara ringkasnya, kalau ikut Dr. Al-Serjani ni, Ringkasnya, dia nampak Iran ni dah dekat sangat dah dengan kemampuan senjata nuklear. Cuma tunggu keputusan politik je. Dan serangan ke atas Iran tu macam tak mungkin sangat sebab banyak halangan teknikal dan juga percaturan geopolitik AS yang lebih besar. jadi apa kesimpulan utama untuk anda yang dengar ni dari kupasan sumber ni? Nampaknya situasi nuklear Iran ni macam main catur lah, banyak lapisan. Ada teknologi, politik dalaman Iran dan kepentingan kuasa besar. Betul. Sumber ni tunjukkan Iran ni macam dah ada pilihan nuklear kalau dia betul-betul nak. Manakala AS pula dilihat cuba uruskan keadaan ni supaya dinamik kuasa kat Timur Tengah tu menguntungkan dia. Dan sebagai penutup, satu soalan untuk anda fikirkan, berdasarkan analisis Dr. Al-Serjani inilah kan, kalau betul Iran dah diambang kemampuan nuklear dan kuasa-kuasa besar pula main strategi macam ni, apa agaknya kesan jangka panjang dia pada keseimbangan kuasa dan risiko konflik kat Timur Tengah? Sesuatu untuk difikirkan.